Tadi dah buat video sepanjang jalan, tapi rupanya tak rakam. Benda tu lah Mami. Kita hari ini nak bincangkan isu ilmu tanah. Ada beberapa ilmu tanah yang kita kena tahu. Okey? Kita kena tahu cara buat carian. Kita kena tahu geran. Kita kena tahu benda-benda yang ada dekat kanun tanah negara KTN. Kita kena tahu. Lagi kita kena tahu bila ada isu tanah ni, orang penting yang paling function adalah juruukur. Kat sini baru kita nampak dia bekerja. Kita kena tahu sebelum kita buat rumah, kita kena tanda sepadan dulu. Sepadan kawasan. Lepas tu barulah kita pacak rumah. Benda ni sebenarnya basic yang kita kena tahu pasal tanah lah. Tapi dia berkaitan. Macam isu tanah ni, ada apa-apa isu, kau pergilah naik ke PTG, Pejabat Tanah Daerah dan Galian. G tu galian. Lepas tu tanah ni, kalau rumah landed, dia akan ada isu pasal tanah. Pasal landed house semua, dia termasuk dekat kawasan tanah. Tapi kalau rumah kau di atas angkasa, apartmen, itu adalah strata. Tapi ada juga rumah teres yang yang berstatus strata. Ada juga. Dia tengok pada developer. Itu je lah isu-isu tanah yang kita kena tahu. Sebab bila jadi baby senyap, pentingnya kita kena tahu. Sebab bila jadi isu, kita tahulah apa nak buat. Kita tak stres, kita tak tension, kita tak buat keputusan yang melulu. Memanglah sebab bila gaduh pasal benda ni, dia akan ambil emosi kita. Emosi kita akan terikut. Memang akan emosi tu akan datang dulu. Betul tak? Lepas tu akhirnya benda tak settle. Dan Mami pun, kalau benda ni jadi kat Mami bukan orang yang boleh bincang. Sebab Mami beremosi. Mami sangat-sangat beremosi. Plus Mami sangat-sangat berkeyakinan. Padahal benda tu salah. Macam tu. Kalau boleh kita elakkan isu-isu ni, kita elakkan lah. Kalau boleh lebih kurang, kita lebih kurang. Sebab nanti kita mati akan ke tanah. Yang dikira nanti, yang kita nak banggakan adalah tanah kita waktu kita hidup ni. Tapi yang perkara yang kita banggakan dekat dunia ni, satu persatu akan dikira kat dalam tu. Mungkin itulah yang orang-orang yang dah pergi sebelum kita ni rasa. Yang tengah rasa sekarang ni, tengah seksa kubur. Tapi Allah bagi ujian dekat kita ni untuk selesaikan, supaya diorang tu terlepas. So kita pulang pada keputusan kita yang sekarang untuk menyelamatkan hukuman kita akan datang. Ya ke? Mami rasalah. Kan kita nak cakap lebih-lebih pun kita bukan pandai benau. Tapi kalau difikir-fikir logiknya begitu, ya tak. Ilmu tanah tu memang kena tahu. Walaupun kita tak kerja bahagian tanah, kita tak ada tanah, tapi kena tahu. Sebab dulu Mami tak tahu apa-apa pasal tanah ni. Sampailah Mami masuk kerja tu dekat PTG tu, barulah terbuka minda aku sebelah kiri. Otak sebelah kiri terbuka untuk tahu benda-benda tanah ni, urusan-urusan dia, borang-borang yang terlibat, apa yang perlu buat. Cuma dulu manual, tapi sekarang dah banyak. Kita tengok sekarang ni dah ada e-tanah, dah banyak online. So makin senang. Kalau dulu, ya Allah, penuh sesaja kaunter sangat-sangat laris. Sekarang semua bayar cukai kabil. Apa?
Bayar cukai semuanya online. Kalau dulu tak, kena datang. Serabut. Pada mereka yang bertanah, pada mereka yang ada isu tanah, semoga dapat menghadapi dengan tenang. So, selamat maju jaya semua. Assalamualaikum. Letak tak sini. Okey. Lepas tu buat topeng. Okey, lepas tu Mami kena pakai ke? Apeng. Lepas cikgu suruh. Dah buat apeng. Lepas tu kena bawa esok. Tua tak siap. Habis memang kena bawa getah ke? Tak, mami kena buat ni tak rumah. Buat letak ni. Macam ni, macam ni, air ini. Okey. Lepas tu buat topeng. Dah pernah kan Habis buat topeng sebelum ni? Tak pernah. Tapi cikgu je buat berapa air. Ya. Bekal habis dah habis ke? Belum. Sebab mami tak ambil. Tunjuk bekal. Tengok bekal. Ada apa tu tengok? Cuba cerita. Ada buah, timang, lepas tu tolong. Apa? Apa? Apa ni? Apa tu? Opok cekayat. Timun pun Mami potong-potong. Buat bekal anak. Timun saja. Sebabnya pagi tadi buat Kak Malik punya burger. Lepas tu ada lebih. Timun takkan nak simpan balik. Memang tak laku. Kita bekal raja sekabil. Sedap babe? Tak. Makan apa timun? Buah. Buah. Tak nampak orang depan ni. Dalam sempadan ini kita terperangkap sudah dalam jerat persempadan yang tidak disangkakan. Aku telah jadi lupa siapa yang punya tanah. Tiba kita diingatkan oleh geran-geran lama. Tapi apabila aku sedar diri, tanah ini bukan milikku lagi. Aku bertanya sendiri ataupun pergi PTG. Apakah kita akan teruskan di dalam persempadan? Perlukah kita untuk lebih kurang